Okey geng, hari ni kita ada peserta kontes Yamato. Nama dia Aidil, kod dia A1014. Sebelum ni pun dia ada hantar video dekat kita. Dia menggunakan rod Yamato Samurai V2, mesin Daiwa Leo Breeze S500JP, lokasi dekat Melaka. Korang tengok ikan apa dia naik guys. Jom kita tengok action rod Yamato V2 dia. Let's go. Walang tiga. Untuk dulu naik memanglah. Dah jadi macam Cinawan. Gulung dek. Jam. Pandailah kawan saya mancing. Siapa nama ni? Budak mana ni? Budak yang naik kereta warna pink. Alah dan habis video kat situ.